Hari kedua di Jepun, perjalanan kali ni lain macam sikit. Bukan lagi Tokyo, bukan juga Osaka, tapi Hiroshima, sebuah bandar yang menyimpan sejarah perang paling gelap dalam dunia. Sebab satu-satunya sejarah dunia perang guna bom atom dan benda tu menyebabkan radiation. Tokyo ni sebenarnya cuma transit je dalam trip kali ni. Dari Tokyo ke Hiroshima, kita naik Shinkansen selama 4 jam untuk jarak perjalanan 800 km. Walaupun dah 5 kali datang Jepun, ni sebenarnya first time aku naik bullet train dekat sini. Berbeza dengan high speed train dekat China, bullet train Jepun ni lebih bersih, luas dan kerusi dia macam baru. Sampai Hiroshima, kita terus dibawa ke sebuah restoran yang sampai sekarang aku tak tahu kat mana lokasi dia sebab sepanjang perjalanan tu aku tidur. Sedar-sedar dah ada halal okonomiyaki depan muka, tapi sejujurnya aku rasa version dekat Aeon Malaysia lagi sedap. Mungkin sebab tekak aku di tekak Malaysia kot. Dia kata kalau kita nak naik chopstick ni, kita buka bahasa dia even, maksudnya good luck. Tak. Lepas makan okonomiyaki, kita orang dibawa ke satu lokasi yang betul-betul mengganggu emosi. The whole day aku rasa down, betul-betul down bila aku terpaksa terima hakikat sebenar kekejaman bom atom yang menghapuskan Hiroshima dengan Nagasaki. Sampai aku terus keluar sebab dah tak boleh nak tengok lagi dah bukti-bukti yang ada dalam museum tu. Masuk dalam tu sedih. Aku ni dah datang sini jauh daripada anak-anak kan. So aku masuk tu aku macam emo sikit. Pukul 9 malam barulah kita orang check in hotel. Rezeki kali ni dapat hotel 5 star dan bilik seorang satu. So terubatlah sikit rasa berat kepala dan hati aku tadi tu. Travelog episod kali ni mungkin bukan yang paling fun, tapi ini adalah episod yang paling penting untuk korang tengok sebab sejarah yang aku belajar hari ni mungkin ramai lagi yang tak pernah tahu version sebenar. Jadi, jom ikut perjalanan Live Dynasty Hiroshima untuk kita sama-sama buka mata, buka hati dan fikirkan balik apa maksud sebenar keamanan. Selamat menonton! This is the final boarding call for passengers. Good morning. Sekarang pukul 6.30 pagi. Kita dah nak kena check out sebab 6.45 kita nak gerak ke Tokyo Station untuk naik Shinkansen bullet train. So hari ni kita tak sambal breakfast ke apa. Nanti kita akan breakfast dalam bullet train je. Diorang dah orderkan food yang halal untuk kita orang. So sebelum datang sini memang diorang dah tanya lah dietary punya restriction macam mana. So kita akan bagi tahu all the details. So setiap tempat kita akan pergi, semua food diorang akan cater yang halal food. Sekarang pukul 6.45 pagi. Terang gila. Aku terkejut bangun pagi tadi sebab aku ingat dah kena tinggal dengan diorang dah. So kat sini subuh dia pukul 4. So nak kita nak naik bas pergi ke Shinkansen, kita naik train pergi Hiroshima. Ni di Malaysia. So, untuk train yang ni, yang dekat belakang kita ni adalah Shinkansen yang kita akan naik nanti untuk ke Hiroshima. Kita akan naik ke Hiroshima dalam pukul 8.18. Dia memang chartered satu train tu untuk semua crew creators yang datang dekat sini sebab kita orang ramai kan, dalam 112 orang. Perjalanan akan ambil masa 5 jam. So, dalam pukul 1 lebih nanti baru kita akan sampai dekat Hiroshima. So, kita orang serang kat dalam Shinkansen. Dia kan very on time, 8.18 jalan. Orang semua tak settle letak beg apa semua lagi. Dia memang terus gerak je. Sitting arrangement 3-2, belah kiri 3, belah kanan 2. Dan seat dia agak besar juga. So, biasanya kalau naik dalam Shinkansen ni tak boleh cakap kuat-kuat, cakap so slow. Tapi sebab ini reserve seat, dia kata so this is the first time kita boleh bercakap kuat-kuat dalam ni. Nak karaoke pun boleh, dia cakap. So, ni breakfast yang dia serve kita. Aku ingat dia nak serve nasi yang lauk yang meriah. Aku lapar. Okay, so kita nak try onigiri dia. Dia ada bagi 2. Satu tuna, satu lagi salmon. So, tuna ni favourite Ime. So, aku nak try tuna dulu. Tuna dia sedap gila. Rasa kualiti dia punya onigiri ni jauh berbeza dengan kualiti onigiri yang kita beli dekat convenience store. So, kalau yang biasanya meriah sikit ya box dia. So, sebelah kita ni content creator daripada China. Dia punya box dia, dalam tu ada eel. So, tali dia tu nanti bila kita tarik, dia akan merasa macam dia akan masak benda tu. Smart gila. That's all from Japan. Tell me you're in Japan without telling me you're in Japan. So, untuk trip ni, kan dia macam banyak sponsor tau. First, kita ada JCB, dia sponsor kita punya Shinkansen punya tiket. And then now kita ada Meiji, dia sponsor chocolate. Aku dah lah big fan Meiji. Ya, kan dapat salah satu, dah bagi dua-dua. Yay, thank you. Oh, that's alright. Thank you. Thank you. And the second one, chocolate. Okay, arigatou gozaimasu. So, yang ni dia bagi air, susu. Kita kena tukar train daripada Shin Osaka baru kita ke Hiroshima. So yang ni dia bagi kita tiket sebab yang first kita naik yang sekarang ni tak ada tiket sebab dia memang reserve the whole cabin. Tapi the next one yang dia tak reserve, so kita campur dengan orang lain.
So kita dah nak sampai. Kita punya next station kita akan turun dekat Shin Osaka. So ada satu station lagi sebelum kita turun dan tukar train lagi satu sebelum ke Hiroshima. So train dah berhenti. Dia bagi masa kita 5 minit je sebelum dia gerak ke tempat lain. So kita kena turun dalam masa 5 minit. Gegas. Ya, kita jumpa Malaysia kita. So sekarang kita dah sampai dekat Shin Osaka punya station. Kita nak tukar pergi ke Hiroshima pula, naik Shinkansen yang satu lagi. So daripada Shin Osaka tadi tu kita turun kat situ. Lepas tu kita kena tukar platform ke platform 21 untuk naik daripada Shin Osaka ke Hiroshima pula. Dia tukar-tukar train. So aku pun tak sure sebab apa. Adakah sebab memang dia macam tu ataupun sebab yang tadi train yang first tu sponsored train. So yang ni kita punya ni ada tiket. So aku tak sure mungkin ni yang perlu beli ke apa kan. Perjalanan dalam 2 jam lebih juga nak ke Hiroshima tu. So sampai sana nanti kita terus letak beg dan buat aktiviti. Lepas tu baru kita check in hotel. Pencapaian kedua. Pertama, pencapaian first daripada airport datang sini seorang. Pencapaian kedua adalah berjaya bawa layar sendiri ni naik Shinkansen. 2 kali tukar, okey. And first time juga setelah 5 kali datang Jepun ni, first time aku sampai dekat Hiroshima. Sangat pantas saya bila ikut trip. Kita dah settle dah Hiroshima station. Kita nak pergi ke tempat lain. First, mula-mula sekali nak pergi makan dulu lunch. So, kita orang satu group ramai. So, dia cakap tinggal je luggage kat sini. Nanti diorang bawa turun dan kita orang turun bawah dengan tangga untuk naik bas sebelah tu. So, bas dah sampai. Ni bas group 1, kita group 1. Untuk bas group 2 ada 4 group. So, jom. So, kita dah sampai dekat tempat lunch kita. So, kita tengok halal food kita nanti dia serve apa. Okay, bicai yang tak digunakan dekat tempat makan tu, dia wrap dengan cling wrap supaya tak berabuk dan kotor. Sebab Vanilla dulu pernah guna baby chair macam ni dekat IKEA, tak salah aku. Kan ramai share, lepas tu terus balik tu kena ni, tangan kaki mulut. HFMD. So, hygiene lah bila kita buat macam ni. So, ni yang ada diet restriction, duduk kat sini. Yang orang lain semua duduk kat kedai-kedai lain. Kita sampai kat kedai ni, kita tengah tunggu kita punya okonomiyaki masak. Lagi tak aku sebut. Aku baru baca yang dia tulis kat situ. Okonomiyaki. Aku punya tu, ni dia kira dah siap ke belum? Kalau dia kata boleh makan, kita makan lah. Tapi kat sini tengah tunggu orang lain juga. So yang kat sini semua yang ada dietary restrictions. So yang halal dengan vegan semua dia kat sini. Okay, sebenarnya dah siap. So kita nak potong-potong dia sebelum makan. Besar ni portion dia ni. Biasa makan dengan tangan ni kena potong dulu. Dia kata kalau kita nak ni chopstick ni, kalau kita boleh apa, kita buka maksud dia even, maksudnya good luck. Tengok good luck ke bad luck. Tak. Aku memang tak pernah betul lah hidup aku. Okay, so kita nak try makan. Aku tak sure dia orang memang makan mie macam ni ke. Untuk tempat aku, dia kena rendam lama lagi. Sebab dia masa tak masak kan? Kan tak masak. Dia macam keras sikit. Keras sikit. Dia macam inti dia just mie, telur, kubis dengan sos dia kat atas. Yang memberi flavor tu adalah sos yang kat atas dia. Sedap lah, sedap. Cuma mie dia kalau lembut sikit lagi lagi sedap kot. So yang hujung tu kita ada media basically Malaysia. Yang dua orang ni daripada Abu Dhabi, Saudi, Malaysia, UK, Malaysia, and then the last two tu daripada India. Tak ada tambah sos lagi sebab macam kurang rasa. So sekarang kita dekat Hiroshima Castle. Baru je masuk entrance dia, lalu kot Torii Gate tadi tu. So sekarang pukul 2.30 macam tu lah, lepas makan tadi. Dan dia ada bagi guide. Guide ni akan bawa kita pusing kat sini. Kita orang sebenarnya ada amazing risk kat dalam ni nak kena buat. Tapi kena datang balik dekat bas pukul 3.40. So roughly dalam sejam 10 minit. Dan hari ni sangat panas. Betul lah semalam dia cakap Hiroshima panas. Okay, so yang dekat belakang kita ni Hiroshima Castle. Walaupun dia nampak macam dah lama, tapi dia sebenarnya baru buat tahun 1958. Sebab yang lama tu daripada tahun 1590 yang tu dah musnah kena bom atom masa Hiroshima kena bom dengan US dulu kan. So now ini yang baru. So the original castle tu dia musnah 6 Ogos 1945. Yang asal tu dia buat 1590 tu, 1945 dia musnah. Lepas tu tahun 58, 13 tahun lepas tu baru dia orang buat balik yang ni. Yang ni yang bertahan sampai sekarang lah, yang baru. So kalau tadi kita tengok belah luar, yang ni kita masuk belah dalam. Kita baru masuk ke dalam Hiroshima Castle. Walaupun dia baru, tapi last time memang ada samurai yang duduk dekat sini.
Okay, so kita dah keluar daripada Hiroshima Castle. Basically dia macam sama je macam apa Osaka Castle yang kita pergi. Memang jenis yang sama, tangga naik yang sama, sampai kat level atas ada panoramic view yang sama. Taklah panoramic view sama, maksudnya samalah dia keluar sikit bangunan, pasal ada keliling macam tu. Exactly the same sebab memang design istana dia macam tu kan. So now kita dah nak balik ke bus dan move to next destination dekat Hiroshima. Kawasan Hiroshima Castle ni, kawasan ni adalah kawasan paling cantik aku rasa. Terlalu cantik. Tapi bila kita nak turun Hiroshima Castle tu baru kita nampak. Kita baru sampai dekat Atomic Bomb Dome. Tempat ni dia buat pada tahun 1915 tau. So masa tahun 1915 tu, tempat ni dia serve sebagai macam tempat orang buat exhibition macam trade fair, yang mana satu dunia akan datang untuk join trade fair tu, tengok ada event space lah macam tu. So untuk tahun 1919, tempat ni adalah tempat yang sangat moden untuk Hiroshima. And then masa 6 Ogos 1945 tu, masa diorang bom Hiroshima ni, this is the only building yang survive sebab bom masa tu dia sampai sengit. Dia sampai dekat sudut yang curam, so dia tak attack langsung, dan struktur binaan dia tu, yang tiang-tiang dia tu sangat kukuh, menyebabkan bangunan ni tak runtuh. Bangunan tak runtuh langsung. Masa tu kawasan sekeliling bangunan ni semua runtuh, musnah habis. Kawasan ni tak ada. Tapi yang ni tak, ini survive. So ni macam the magical of Hiroshima lah, macam tu. So this is the old building daripada tahun 1915. So ni dah berusia 110 tahun. So ni adalah benda-benda yang diorang tinggal sebagai tanda memperingati peristiwa kat sini. Walaupun bangunan ni survive, dia still letak juga lah benda-benda ni. Kalau boleh nampak dekat dalam ni, batu-batu yang musnah tu semua adalah batu-batu asal. Dibiarkan je kat situ. Dan dia tak rebuild pun balik bangunan ni sebagai tanda peringatan kejadian yang bom atom dekat sini tu. Ni semua structure bangunan lama yang zaman tu dah masih lagi kukuh sampai sekarang. Dia pakai batu merah. Pasal kalau kita tengok bentuk dia kan macam unik sikit. So orang yang buat tempat ni, dia orang Czech Republic. Dia belajar dekat Prague dengan Paris. Lepas tu dia kerja kat Japan dan dia buat building ni. Yang menariknya building ni, masa dia buat building ni dan masa bom atom tu meletup, dia meletup 150 meter daripada tempat yang bulat sphere kat atas tu. Maksudnya bila meletup kat atas, patutnya kena dengan dia. Tapi surprisingly tak kena sebab structure dia tu sangat kuat. So masa tahun 1966 tu, dia decide nak runtuhkan ke tak benda ni. Dia orang nak runtuhkan sebenarnya, tapi masa tu government Hiroshima decide dia orang tak nak runtuhkan benda ni. And then bangunan ni pun dia register under UNESCO sebagai preserve, sebagai tanda peringatan kepada atomic bomb tu. Dan adalah lagi sampai sekarang. So sekarang kita dekat level rooftop dekat Hiroshima Orizuku Tower. Hiroshima Orizuku Tower. Dah pandai sebut dah. Narik gila ke atas ni view dia. Kita boleh terus tengok view Hiroshima dekat bahagian bawah, dan dia ada letak macam jaring kat situ supaya bila kita ambil gambar kita nampak macam tak ada jaring, tapi sebenarnya ada jaring lah. Narik lah, tempat cantik gila, terlalu cantik. So kita sekarang dekat Hiroshima Orizuku Tower. Orizuku tu maksudnya paper cranes. Masa atomic bomb tu meletup dekat area Hiroshima ni kan atomic bomb tu disebabkan radiation, dan masa berlaku benda tu ada seorang budak perempuan ni disebabkan oleh radiation atomic bomb tu dia kena leukemia, dan masa dia dapat leukemia, untuk boost dia punya motivation untuk terus hidup, dia pun lipat 1000 dan beribu-ribu paper crane. Kita boleh lipat paper crane tu, ada satu bahagian dekat bawah, dan bila kita dah lipat paper crane tu, kita boleh campur paper crane tu dekat satu macam dinding kaca sepanjang 50 meter sebagai simbol keamanan dan long live macam tu. Disebabkan building sebelah budak tu kena radiation sampai kena leukemia, dia buat building yang ini, dan disebabkan itu juga diorang build tempat ni betul-betul sebelah Atomic Dome building tadi tu, dan dia namakan dia sebagai Orizuku Tower ni sebab memperingati benda tu. So dekat bahagian dalam area rooftop ni, level rooftop ni ada cafe. So dah bahagian rooftop atas tu tadi, kita turun dekat sini, spiral sini, pergi ke bahagian bawah, dan kita akan masuk balik dekat dalam bangunan. So kat sini ada slide tau, kita boleh naik ni dan kita slide turun nanti. So ni lah kawasan dia, kita dah sampai dekat Orizuku Wall yang nak campak paper crane tu nanti. Dan aku sampai je sini, dia bagi paper macam ni untuk buat paper crane. So kalau nak duduk kat tempat yang bertandang dan sejuk, berduduk dekat level 9 ni, aircon dia sejuk gila. Dan dekat sini ada interaktif punya ni, kita macam boleh lipat paper crane tu tapi guna digital macam ni lah. Siapa paling laju dia menang. Macam tu. So kita nak try lipat, nak buat origami. Okay, first step pun aku dah tak tahu nak buat macam mana. So So ni aku punya yang dah siap. Tengok siap. Tapi nama aku punya yang ni tak jadi. I give up. Ni orang lain punya. Terima kasih. Nak masuk kat dalam tu, kena beratur kat sini lah. Bawa paper crane yang dah siap. Yang siap dan jadi. Yang siap tapi tak jadi, macam ni sampah tak boleh. Tengok je daripada luar, tak boleh masuk. Oh, nak masuk beg kena tinggal dekat sini. So ni kena masuk dekat gelas.
So ni kat sini semua glass. So dia orang yang buat tadi. So dia orang akan drop benda ni daripada atas ke bawah. So dah habis pusing dekat Orizuru Tower tadi. Sekarang kita nak pergi dekat Peace Park. Peace Park ni jalan kaki je. Aku rasa menarik jugalah. Hiroshima tu dia banyak aktiviti, banyak benda, very interaktif, banyak benda kita boleh buat kat situ. Aku rasa boleh spend dalam sejam ke sejam setengah macam tu. So jom kita follow dia orang. So yang dia buat kita pusing ni adalah dia nak tunjukkan kat kita kawasan-kawasan yang pernah kena expose dengan radiation yang disebabkan oleh atomic bomb tu. So ni adalah batu yang sama masa atomic bomb tu bertahan. Dia pernah kena radiation tapi dia rebuild balik supaya bila kita pegang kita tak kena radiation tu. Jabatan ni pun runtuh tapi ni dia buat jabatan yang baru. So kita punya tour guide ni, mak dia kata mak dia kena expose dengan radiation tu, affected. Tapi sampai generasi dia dah tak ada dah, radiation tu dah tak ada dah. So belakang kita ni adalah memorial sempena memperingati Sasako Sadaki. Oh, survive? Yeah, one man, he survived. He was 2 years old, exposed to radiation. Then 10 years later, it's been 12 years old. Budak umur 2 tahun ataupun 12 tahun tu yang dia kena cancer, kena leukemia disebabkan oleh radiation atomic bomb tu. He got sick with cancer. When he was in the hospital, somebody sent to him a paper crane. Somebody said, if you fold it more than 1,000 paper crane, you will recover. Dark joke. So she folded, but in bed she died. So ni semua paper crane yang orang buat untuk memperingati orang tu, dan dia orang tak nak musnahkan benda ni sebab ni kan orang buat untuk sempena memperingati memorial. Dia recycle benda tu jadi paper yang macam ni. So dia build memorial ni sempena radiation yang budak tu kena disebabkan oleh bom perang, dan dia build benda ni untuk wujudkan satu macam lepas tu tak payahlah perang baik je lah sesama kita sebab benda tu tak mendatangkan faedah pun. Tetapi in the first place, siapa yang start serang siapa dan siapa yang start jajah siapa, sama je sebenarnya dia pun. Tapi bila dia kena baru dia berkata, oh ni sebenarnya kesan dia, dan baru dia nak stop. So dia panggil ni flame of peace, simbolik kepada keamanan. But again, yang menjajah kita siapa? Dia juga. Kita pun nak kena buat simbol keamanan juga. The thing is, diorang punya newer generation kan tak tahu pun untuk nenek dia jajah kita, sebab dalam buku sejarah diorang tak ada pun benda tu. Dia dah tukar, dia ubah dia punya sejarah tu supaya negara dia tak dianggap sebagai penjajah. Kita bercakap dengan orang yang generasi baru, dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu pun yang negara dia adalah penjajah yang kejam dulu. Tapi tak adalah kita nak macam kata badan bergenggawan. Taklah macam tu, bukan. Baguslah dia kena tamparan macam tu baru dia nak sedar. Kalau tak kena tamparan dia tak sedar. So it's a good thing untuk negara dia. Dan tengok sekarang orang dia macam mana. Orang dia sekarang bagus ke? Sangat pelat, sangat berbudi bahasa, sangat menghormati orang. Ke? So aku rasa untuk kat Hiroshima, datang dekat area atomic bomb dome tu sangat menarik. So kawasan sangat besar dan dekat sekeliling tu ada banyak attraction yang kita boleh visit selain tempat tu. So nice place to come here. Aku rasa ada dalam 5 ke 6 attraction. So boleh spend dalam 2 ke 3 jam kat sini. Jalan susur, relax. Kalau panas pergi masuk dalam Hiroshima Tower tu, spend time buat aktiviti yang menarik. Sangat menarik. So, kita masuk dia punya museum. Ni adalah bangunan Hiroshima sebelum kena bom. Dan ni adalah building yang masih bertahan tadi tu. So, aku boleh cakap Hiroshima ni sebelum kena bom tu, sebelum tahun 1945 tu adalah satu bandar yang sangat moden sebenarnya. So, kenapa diorang pilih untuk bom Hiroshima instead of tempat lain? Yang pertama, kawasan bandar-bandar besar dekat Jepun ni macam Tokyo ke apa semua dah pernah kena bom. Hiroshima tak pernah kena. Dan Hiroshima ni juga dia adalah second largest major punya military base. So, dia bom dekat situ dan second general dia pun duduk kat Hiroshima. Dan disebabkan Hiroshima ni adalah bandar moden, so bila dia bom Hiroshima tu, dia macam bagi satu tekanan tau, macam habislah bandar kau macam tu. So sebab tu dia choose Hiroshima instead of tempat lain, dan benda tu adalah benda yang sangat mengejutkan Jepun sebenarnya. Dan yang kita nampak kat sini ni adalah gambaran 7 tahun sebelum kena bom, dan disebabkan bom tu 140,000 orang terbunuh, dan dia bukan setakat tu je, dia juga meninggalkan kesan radiation disebabkan atomic bomb tu. So habis kawasan luar ni, kita masuk bahagian dalam pula. So bahagian dalam ni adalah tempoh 2 bulan selepas kawasan Hiroshima kena bom. Habis memang musnah teruk. So ni kawasan atomic bomb building tadi tu, atomic dome tu. Apa beza bom atom dengan bom biasa? Kalau bom biasa, dia meletup disebabkan oleh tindak balas kimia kan. Tapi kalau bom atom ni, dia apabila molekul uranium dengan plutonium tu berpecah, dia punya kesan dia tu beribu-ribu kali ganda lagi dahsyat daripada bom biasa kalau meletup. So sekarang kita masuk kawasan gelap. Aku tak tahu ni kawasan apa, tapi dia ada bagi tahu tadi warning graphic content. So jom kita tengok. Ni adalah mangsa-mangsa perang masa atomic bomb tu berlaku. Aku tak boleh cakap kuat. Masa kita pergi Pompei, bandar Pompei tu kan musnah sebab asap lava gunung berapi tu kan. So kat sini pun sama juga, bom atom tu dia menghasilkan kepala asap yang sangat tinggi macam ni, sangat tebal.
Itu saja yang menyebabkan bandar itu musnah dan orang-orang di semua mati. So, kita dah habis pusing museum dekat Hiroshima. Aku tak pernah masuk museum dalam keadaan sedih. Tapi aku keluar tu aku rasa nak marah. Aku rasa nak marah sangat-sangat. Marah sangat-sangat. Kenapa aku rasa nak marah? Masuk dalam tu sedih. Sedih lah. Aku ni dah datang sini jauh daripada anak-anak kan. Aku masuk tu aku macam emo sikit. Dalam sejarah dunia, dalam sejarah perang sekalipun, tak pernah orang perang guna bom atom. Orang cuma perang guna bom biasa, chemical bomb tu. Tetapi, ada 2 tempat sahaja yang dibom dengan bom atom, iaitu dekat Hiroshima dengan Nagasaki. Hiroshima 6 Ogos 1945, Nagasaki 9 Ogos 1945. Hiroshima 80% city dia musnah dan Nagasaki 260,000 orang mati. Benda yang nak buat aku rasa marah, orang yang affected adalah orang yang tak berkaitan. Orang yang tak dekat sini, tak pergi perang ke apa, budak-budak. Dan kalau dekat Hiroshima dia guna uranium, dekat Nagasaki dia guna plutonium. So dua-dua ni memang kesan radiation dia sangat-sangat tinggi. Yang nak buat aku marah, Jepun dia pernah menang World War I. Lepas tu tengok kan macam mana dia jadi lepas tu kepala dia dengan kejam dia, macam mana dia jajah kita, macam mana dia jajah Korea, apa yang dia buat dengan ni apa semua kan. Macam dia tengoklah banyak-banyak cerita kan, dia sangat-sangat memang sangat-sangat kejam. Dan dia cuma surrender bila negara dia kena bom dengan bom atom. Kalaulah contoh US tak bom dia dengan bom atom dekat Hiroshima dengan Nagasaki tu, dia memang tak akan stop. Kalau ingat kita orang pergi Osaka, pergi tengok dekat tempat museum houses and living tu yang dekat level 8 yang open kan kat situ tunjuk tahun 1800 something dia memang dah sangat maju ke depan. Walaupun orang zaman dia masa tu katik-katik, tapi dia confident dan yakin dia memang boleh takluk dunia macam tu. So dia jadi macam sangat kejam. Memang sangat-sangat kejam zaman tu. Tapi takkanlah sampai nak kena slap, nak kena bagi bom atom macam tu baru tahu nak berhenti. Tak, yelah. Lepas kena slap macam dia wujudkan museum macam ni, dan dalam museum ni semua dia tunjukkan apa kesan-kesan radiation, apa yang tak sepatutnya kena perang nuklear and everything. Tapi in the first place, kenapa engkau kena serangan benda tu? Kau cerita tak? Tak, kau tak cerita pun sebenarnya. Yang kau tu memang sangat kejam. Dan dia surrender kalau Hiroshima kena bom 6 Ogos 1945, Nagasaki kena bom 9 Ogos 1945. Tu macam bagi tamparan hebat bahawa sesungguhnya Jepun boleh dimusnahkan, and that masa tu baru dia decide untuk stop dan dia surrender. Dia surrender bila? Dia surrender 15 hari bulan 8, 6 hari selepas Nagasaki kena bom. Bila dah 2 kali kena bom dengan bom atom pula tu, baru dia nak surrender. Sebab kalau dia tak surrender masa tu, aku rasa mungkin US akan hentam lagi sampai dia stop. Dan dia surrender juga masa tu bila dia dah kena kacau dengan Soviet macam menang. Dan tu kali pertama Jepun menyerah kalah secara total dan stop doing benda-benda jahat, benda-benda ni semua lepas dia dah kena tekanan, dia dah kena tamparan hebat yang macam tu. Aku memang dah lama dah teringin nak datang sini sebenarnya, tapi susah kan sebab kita kan macam daripada Malaysia susah nak dapat train ke flight direct ke sini, tak ada. Kita kena macam ni lah, kena pergi Tokyo ke Osaka and then naik Shinkansen ke sini. Shinkansen pun tak murah, mahal kan. So dapat datang tempat macam ni, dibayar orang sponsor. So dapat datang tempat macam ni walaupun event dengan klub, dia macam fulfill aku punya macam wishlist untuk datang ke Hiroshima macam tu. Dan aku rasa dalam the whole trip, hari ini berakhir dengan sangat emosi bagi aku. Geram. Same things lah kalau happen dengan Israel dengan Gaza tu. Aku nak kena tamparan hebat macam mana dekat Israel boleh kau nak stop. Faham tak? Boycott please. Stop the war. So kita dah settle dah museum. Aku pun macam dah lah penat lah nak emo. Aku tak pernah lagi masuk museum dan emo macam ni. Kita dah pergi banyak tempat. Macam korang pun dah travel dengan aku banyak tempat yang benda-benda macam ni. Kita pergi Auschwitz, kita pergi Toslang Genocide Museum. Lepas tu kita pergi mana lagi, kita end up dekat sini Hiroshima ni. Aku rasa Hiroshima ni yang sangat memberi kesan yang sangat mendalam dekat aku. Sebab satu-satunya sejarah dunia perang guna bom atom dan benda tu menyebabkan radiation. Lepas tu tour guide kita pula, mak dia pula memang meninggal disebabkan oleh radiation. Aku rasa macam gila lah. Pasal aku ni kan orang yang suka museum kan. Sangat suka museum. Dan tak pernah lagi aku masuk museum aku tak habiskan pusing. Museum dia besar tau tadi. Sangat besar. Dia 3 ke 4 tingkat. Dan sangat bagus. Dia curate museum dia dengan sangat baik. Tapi aku tak boleh habiskan. Sebab aku rasa nak marah. Tapi yang bawah tu macam tak ada apa-apa lah. Aku rasa macam, museum perang yang bermain dengan emosi. So kalau datang Hiroshima, datang visit tempat ni.
So kita dah sampai tempat makan. Aku pun tak tahu kat mana ni dia orang bawa. So now kita mencari halal section untuk dimakan. Okay, so dia tak ada tag untuk halal section dekat sini, tapi dia terus remark kalau ada alcohol ataupun pork, dia akan terus beritahu macam tu. So kita edit apa yang kita boleh makan dan apa yang kita tak boleh makan. So to be safe, kalau tak nak nanti dia tercampur dengan ayam ke daging yang tak disembelih, kita opt untuk makan seafood dan sayur sahaja. Stay safe. Ni mention untuk dispense nasi, kita ambil small je lah. Sure. Sure. Yeah, sebab halal lah macam very limited. So diorang bagi vegan punya option untuk kita order. Kalau tak, kita makan ni bawang, sayur, jagung. Ni tadi yang ambil sup jagung. Confident, cedok. Dia cedok tu, paket tu. Oh. Dengan ni nasi yang kita dispense dekat dispenser tadi dengan fries. Boleh lah. Alas perut. Di Malaysia, saya kat Keli Malaysia. So, seafood curry kita dah sampai. So, makanan kita dah sampai. So, yang ni vegan food yang kita order. Yang ni seafood curry dengan nasi. Aku pergi ambil sayur sebab aku pemakan sayur. Kali ada kalau tak ada sayur. And then dia kata, kalau orang Jepun makan curry, dia akan makan dengan benda ni. Kismis dengan pineapple. So, dia bagi kita benda ni, so kita makan dengan ni. So, manakan ni adalah makanan vegan. Seafood dia seafood vegan lah juga. Bukanlah seafood yang macam udang atau sotong macam. So, kita akan lunch. Okay, so nak try curry dia. Aku dah makan dah tadi, tapi aku tak nak defend rasa dia macam mana. So, kita makan lagi sekali. Kalau Haikal dia pandai aku nak defend, aku tak pandai. Tapi aku rasa dia bukan pakai santan biasa macam kari Jepun. Tapi taklah macam kari Jepun juga. Dia macam rempah dia kuat, tapi mungkin dia campur susu lah. Sama ada susu ataupun dia masukkan yogurt macam tu. Sebab dia rasa dia very thick kari dia. So yang lain okey je lah. Cuma kalau kita makan banyak, kita akan rasa muat. Tapi sebab kita tengah lapar, one whole day dekat luar. Tengah hari tadi pun makan murtabak Maggi je, okonomiyaki tu. So yang ni macam comfort food untuk hari ni. So, dan sampai hotel untuk check in malam ni. Pukul 9 malam baru nak check in. So, hari ni kita stay dekat Hilton Hiroshima. Dan habis lah aktiviti hari ni, sambut esok pula. Wow, so nice. Okay, so ni bilik kita untuk malam ni. Kita stay dekat Hilton Hiroshima. So, masuk je pintu. Dekat belah kanan ada almari yang sangat besar. And then belah kiri kita ada tempat untuk simpan beg. Dekat sini tempat kita letak luggage. And ada drawer dekat belah bawah dia. Lepas tu masuk ke sini, dia bagi kita katil, 2 katil super single. So, nanti kita akan combine biar dia jadi super king. And then dekat sini ada dining area. Dan TV dia sangatlah besar. Terlalu besar. Ni almari dia tadi. So, jom kita tengok bilik air dia pula. Ini dia punya bilik air. So masuk-masuk terus macam ni. Ni sink. Lepas tu belah kanan pula kita tengok. Dia ada bathtub. Dah lah bilik duduk seorang-seorang dekat sini. Toilet dia asing. So buka lagi satu pintu. Ni toilet dia kat sini. Oh bestnya. Welcome to Japan. Ini cawan. Rasanya cawan untuk minum teh ni macam ni. Kalau aku tak salah lah. Tapi dia bagi benda untuk buka ni. Dan tengok drawer dia ada apa. Oh ni tak ada apa. Kosong. Okay, so dia bagi kita English breakfast 2 dengan dia bagi kita chamomile. Dia bagi chamomile. Wah, aku suka chamomile. Aku tengah video call dengan Haikal. Lepas aku cakap, kenapa dia tak bagi bathrobe? Sebab aku buka wardrobe semua tak ada. Rupa-rupanya buka je ni dia bagi kat sini macam ni. Yo, teratur, kemas gila. Congratulations. Thank you very much. Thank you. I didn't expect this because Malaysia is a small country. So, yes. Ni Torii Gate, yang floating Torii Gate tahun 1875. Kita boleh rasa mentari tu macam terlalu dekat dengan kita.